Wan Shimir Muhaimin bin Wan Ahmad Sadaba mewakili negeri Pahang. Kejayaan ini membuktikan kesungguhan, keseriusan Kerajaan Negeri Pahang sendiri dalam usaha membangunkan generasi Al-Quran yang berkualiti. Alhamdulillah kami dapat membuktikan kecemerlangan dalam hafazan melalui kejayaan dan juga kemenangan dalam pertandingan hafazan ini. Saya sangat bersyukur kehadirat ilahi kerana Allah SWT telah memurniakan rezeki mendapat ajuran 1-2 juzuk MTHQK Terengganu 2026, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, Yayasan Pahang, Mak Tafiz Negeri Pahang serta guru-guru yang telah membentuk diri saya dalam mengukuhkan hafazan Al-Quran. Tidak dilupakan juga kepada keluarga saya, ibu bapa, adik-adik saya yang sentiasa memberi sokongan dan doa yang tidak putus dan terus-menerus kepada saya. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, Yayasan Pahang dan juga Mak Tafiz Negeri Pahang yang telah mendidik saya menjadi platform untuk saya mula menghafal Al-Quran sehingga saya berjaya berada di tempat saya sekarang.